Korang tengok hari ni perang Iran kena serang dengan Israel dengan mereka. Korang nampak dah berlanjutan hampir dekat 20 hari ni. Tapi tiba-tiba ada kapal perang US ada dekat perairan negara kita. Takkanlah kita tak nak fikir, guys. Oh, dia berlabur je, dia tu. Guys, kau kena faham. Mereka tengah berperang. Apa kejadiannya kapal perang US ada dekat dalam negara kita ni, perairan kita ni. Takkanlah kita tak boleh nak berfikir. Takkan kita tak nampak. And then saya tengoklah kenyataan Menhan, Menteri Pertahanan bagi tahu. Ini berkenaan dengan logistik. Ni kenyataan dia. Saya tunjuk kat korang. Semua ada, guys. Cuma nak tak nak je kita cari, kan. Yang mana bagi tahu bahawa 2 kapal tentera laut Amerika Syarikat singgah sementara bagi urusan logistik. Kenyataan Menteri Pertahanan. Korang faham tak? US tengah berperang. Dia tengah perang serang Iran. So, bila kecoh, Menteri Pertahanan bagi tahu, mereka singgah untuk bekalan logistik. Kita supply apa ni, guys? Kita supply apa ni? Logistik apa? Takkanlah kita tak boleh nak berfikir benda ni. So, negara ni dah tergadai. Nampak tak? Itu tak cerita pasal Linus dapat job Pentagon, Linus dapat job Pentagon. Pentagon ni, Kementerian Pertahanan US Pentagon lah. Supply apa? Untuk apa? Buat apa? Takkanlah kita tak nampak benda ni. Kalau korang tak nampak, tak apalah. Mungkin saya cakap, dia ni cakap merapu lah. Okey, tak apa. Tapi kalau... Ya, saya tunjuk kat korang, Tapi kalau orang tua ni cakap, engkau masih tak faham. Bodoh lah tu. Kalau orang tua ni cakap, engkau masih kata orang tua ni merapu, engkau lah memang pengkhianat engkau. Engkau lah pengkhianat kepada negara ni. Kita sudah jadi sebahagian daripada negara-negara sekutu Dengar? tentera Amerika. Kita juga tanda tangan satu MOU antara Malaysia dengan Amerika berkaitan dengan kita punya pertahanan, mana kita tak pernah ada perjanjian yang official sedemikian dengan Amerika. Ini ditandatangani pada 30 hari bulan Oktober, 4 hari selepas dengan Trump tanda tangani tu. Pandangan Tun tentang Pertamanya, kerajaan tidak memberitahu kepada negara bahawa mereka sudah masuk dalam satu perjanjian ketenteraan. Itu kita ikat diri kita dengan Amerika dan dasar-dasar Amerika. Dan perjanjian itu amat ketat. Perjanjian tentera bukan seperti perjanjian yang lain, kerana dalam tentera apabila kita sudah ikat diri kita, kita terpaksa akur ikut apa arahan tentera. Seperti mana di masa orang Eropah lawan dengan Jerman, seorang bekas orang Jerman dijadikan Commander-in-Chief, Eisenhower. Dia berkuasa ke atas semua tentera, Amerika, British, French, apa semua. Dan kalau diberi arahan, kita tak boleh nak kata, kita tak boleh nak buat macam itu. perjanjian ini Tun, ini salah satu kesinambungan kepada perjanjian AD ni Tun. Dia lepas AD, dia kontrol kita punya ekonomi. Now dia kontrol kita punya security. Mulanya kita punya perjanjian AD ini adalah berkenaan dengan ekonomi, berkenaan dengan politik, termasuk politik antarabangsa. Tetapi perjanjian yang dibuat 4 hari selepas perjanjian, kita sudah jadi sebahagian daripada negara yang mengikat diri dengan dasar-dasar militeri mereka. Jadi kalau mereka nak simpan senjata di Malaysia, katalah dia nak simpan dia punya kapal selam ke apa ke, itu dah perjanjian itu memberi hak kepada mereka menjadikan Malaysia sebagai pusat tentera mereka. Base dia, Saya tak tahulah sama ada mereka akan buat ataupun tak buat, tapi
Yang saya nampak ialah dalam perjanjian ini, kalau Amerika berpendapat bahawa kapal-kapal perang mereka mesti ada dalam Selat Melaka untuk polis itu, kita tak boleh nak bantal. Dulu kita bantah. Kita kata Straits of Malacca itu adalah hak kita dengan Indonesia, dan kita berhak, Indonesia berhak, tapi negara lain tak ada hak. Kita tolak. Tapi dengan perjanjian ini, nampak kita dah terima, kita tak boleh bantah. Jadi kita sudah jadi sebahagian daripada negara-negara bersekutu tentera dengan Amerika. Jadi kita sudah jadi sebahagian daripada negara-negara bersekutu tentera Amerika. Guys, takkanlah korang tak faham apa yang Tok sampaikan. Perjanjian ketenteraan yang ditandatangani 4 hari selepas perjanjian AD tu, kita tak tahu apa isi kandungan. Tapi saya dah cek, okeylah, tak apalah, mungkin sehari. Korang pergi cek, tanya. Pernah tak negara kita buat perjanjian ketenteraan dengan US? Come on. Pernah atau tidak? Tak pernah. Kau tanyalah ChatGPT ke, kau tanyalah. Tak pernah. Tanyalah pasukan tentera kita, pegawai ke. Kita tak pernah buat perjanjian ketenteraan dengan US. Buat latihan bersama, ya ada. Latihan bersama apa semua ada. Tapi ni perjanjian ketenteraan yang dibuat dengan US. Kita tak tahu. Sepatutnya kita ni tak kena tahulah apa istipati kandungan. Apa kandungan yang dibuat tu. Sebab kalau sampai sekarang tak ada ni, bermakna apa yang Tuan Mahdi kata, itulah boleh berlaku. Dan sekarang ni, kau tengok kan, tiba-tiba kapal perang US berlabuh dekat Malaysia ni, kenapa? Takkanlah kita tak nampak negara ni dah tergadai. So, misi kita nak selamatkan negara, guys. It's not about parti, it's not about us. Ini masa depan anak, cucu, cicit kita. Dan tadi kita dengar Tuan Mahdi cakap apa? Tentang Selat Melaka. Kita dah borak panjang dalam tim Malabot. Datuk Ron, Datuk Rohani Ahmad, mantan ahli parlimen, pengasis keselamatan, bagi tahu macam mana pentingnya Selat Melaka. Dan sedengar Profesor Solia bagi tahu Selat Melaka ni. Dan siapa yang pegang Selat Melaka, dialah yang mengawal dunia. Hari ni kita tengok perang Iran dengan Israel ni, dengan Amerika ni. Iran tertutup Selat Hormuz. Oh, Selat Hormuz. Lepas tu si mangkuk ayun ni naikkan harga minyak gila babi kan. Tapi adakah korang tahu laluan utama minyak kat dunia ni Selat Melaka. Laluan terpenting dalam dunia ni Selat Melaka. Takkan kita tak nampak? So bila perjanjian yang dibuat ini, kita tak tahu apa isi kandungan. Adakah macam Tuan Mahdi bagi tahu, kita dah boleh bagi US bertapak dah. Dan untuk makluman korang, kapal perang US ni ada dekat ujung, kat Pening, dengan ada dekat selatan. Guys, fikirlah. Misi ni selamatkan negara. Jangan percaya apa saya cakap, korang fikirlah. Takkanlah kita masih tak nampak benda ni semua lagi. Guys, bukanlah nak jilat Tun Mahathir. Tapi come on lah. Korang boleh tengok kan. Zaman Tun Mahathir ada ke dia orang berani macam ni? Zaman Tun Mahathir ada ke US berani macam gini buli-buli kita ni? Tak ada. 22 tahun Tun Mahathir Perdana Menteri, seorang Presiden US pun tak berani jejak kaki. Datang si banduan ini, dapat pen sebatang macam beruk maih. Betul tak? Kerana pen sebatang, dapat naik limousine, dapat naik kereta presiden. Macam beruk maih. Tergadai negara di pen sebatang. Zaman Tun Mahathir tak ada. Kita kawal negara ni. Kita punya. Negara ni. Malaysia ni kita. Tanah Melayu, Sabah, Sarawak kita. Kita tak bagi kuasa asing masuk. Tak ada, guys. So, hari ni dah terjajah dah ni. Apa yang Tun Mahathir bagi tahu? Please wake up. Melayu ke Cina ke India ke wake up. Dan benda ni akan jadi lebih parah kalau let's say. Saya tak tahu, tapi mungkin orang lebih bijak daripada saya lah. Saya taklah pandai sangat. Tapi kita melihat perkara ni.
Venezuela ni, China ni pembeli utama. So Venezuela, US dah ambil. Iran ini, China juga pembeli utama. Tetapi alhamdulillah sekarang ni Iran berjaya blok lah. Tetapi China terus dapat minyak. Bermakna Venezuela dia dah blok. Iran dia cuba tetapi China masih dapat bawa balik minyak ke negara dia. Guys. Dia lalu mana? Kalau dia ambil daripada Iran, minyak tu dia lalu mana? Dia lalu Selat Melaka. Takkan kita tak nampak? Fikir. So, kita bukan budak siapa-siapa. Kita bukan budak US. Kita bukan budak China. Kita negara yang berkecuali. Daripada dulu lagi, 6. Kita negara berkecuali. Tapi bila perjanjian dibuat, kita dah jadi budak Amerika dah. Ini pun masih kita tak nampak. Masih tak sedar lagi. Please, guys. Kena pen sebatang. Anwar ni barua. Dia barua mereka. Barua Zionis. Semenang mahkamah kan. Takkanlah kita tak nampak lagi. So, seharap Hari Raya ni, Hari Raya balik ni, balik kampung, bercerita dah dengan ahli keluarga. Ini bukan pasal politik, guys. Ini bukan pasal berpolitik kepartian. Tidak, tak ada parti. Ini tentang nak selamatkan negara. Tapi kita kena faham dulu baru kita bercakap dengan orang. Tapi Hari Raya ni ambillah kesempatan dengan keluarga, adik keluarga, sanak saudara ni, cerita benda ni. Misi selamatkan negara. Korang dahsyat kan, dahsyat. But, of course lah. Dia orang akan serang lah. Saya tak minta korang percaya apa saya cakap. Fikir, korang dapat jawapan. Memang banyaklah orang yang serang macam terbaru dia lah. Hari-hari Salim kunyit kongkang. Kau tengok kan? Hari-hari Salim kunyit kongkang, serang ni. Hari-hari.